Haziq pulang ke kampung itu dengan hati yang berat dan langkah yang kaku. Bukan kerana rindu, bukan kerana cuti sekolah atau musim perayaan, tetapi kerana satu hakikat yang tidak dapat dielakkan. Neneknya telah meninggal dunia. Kereta yang disewanya berhenti di tepi jalan kampung yang sempit bertanah merah dengan parit kecil di kiri kanan. Sawah terbentang luas sejauh mata memandang, hijau kekuningan bergoyang perlahan ditiup angin petang. Dia keluar dari kereta, memandang sekeliling dengan wajah kosong. Kampung itu terasa asing, namun pada masa yang sama, ada sesuatu yang menekan dadanya. Bau lumpur sawah, bunyi cengkerik dan angin yang membawa gema masa kecil yang cuba dia lupakan. Rumah-rumah kayu berdiri sepi seolah-olah memerhatikannya. Haziq membesar di bandar. Bangunan konkrit, lampu neon dan bunyi hon adalah dunia sebenarnya. Cerita-cerita nenek tentang makhluk halus, pantang larang dan jangan itu, jangan ini hanya menjadi bahan ketawanya dahulu. Baginya, kampung ini cuma satu latar usang yang terperangkap dalam kepercayaan lama. Dan neneknya, walaupun disayangi, terlalu tenggelam dalam dunia dongeng yang tidak masuk akal. Selepas pengemunyian yang ringkas dan sunyi, Haziq ditinggalkan sendirian di rumah kayu neneknya. Rumah itu berdiri di ujung kampung, bersebelahan dengan sawah yang luas. Dinding papan bergeriut setiap kali angin bertiup, seolah-olah rumah itu bernafas, masih hidup walaupun tuannya telah pergi. Dia membuka tingkap dan cahaya matahari petang menyelinap masuk, menari bersama debu-debu halus yang berterbangan di udara. Bau kayu lama dan kain usang memenuhi ruang. Setiap barang di rumah itu seakan menyimpan cerita. Almari lama, tikar mengkuang yang sudah lusuh, bingkai gambar hitam putih neneknya semasa muda, tersenyum dengan mata yang tajam dan penuh rahsia. Haziq berlutut untuk mengemas di bawah katil. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Dia menarik keluar sebuah kotak kayu kecil, berukir halus dengan motif bunga dan sulur yang aneh, tidak simetri, seolah-olah diukir tergesa-gesa. Kotak itu terasa berat, bukan dari segi berat fizikal, tetapi seperti menyimpan sesuatu yang tidak sepatutnya diganggu. Dengan rasa ingin tahu yang bercampur ragu, Haziq membuka kotak kayu itu perlahan-lahan. Engselnya berbunyi kecil, nyaring dalam kesunyian rumah. Di dalamnya, tiada emas, tiada surat wasiat, tiada harta pusaka. Hanya sebiji sirih kering, warnanya kehitaman, permukaannya berkerut seperti kulit tua. Di sisinya, terselit sekeping kertas kecil yang dilipat kemas. Haziq mengambil kertas itu. Jarinya terasa dingin. Apabila dibuka, terlihatan tulisan Jawi. Tulisan tangan neneknya. Condong sedikit, goyah seolah-olah ditulis dengan tangan yang lemah. Tulisan itu pendek, terlalu pendek. Jangan pergi ke hujung sawah. Tiada tarikh, tiada nama, hanya amaran itu. Angin tiba-tiba meniup langsir dan Haziq terasa satu getaran halus merentasi belakang lehernya. Haziq menghembus nafas dan ketawa kecil, hamba. Cerita dongeng, Bisiknya, lebih untuk menenangkan diri sendiri. Dia memasukkan sirih dan nota itu ke dalam poket seluar. Dalam kepalanya, terlintas cerita-cerita lama yang pernah neneknya ceritakan sewaktu dia kecil. Tentang nenek kebayan, makhluk tua yang tinggal di hujung sawah, menumbuk sirih di tengah malam, memanggil mereka yang berdarah keturunannya. Cerita itu selalu disampaikan dengan nada perlahan, penuh amaran. Tetapi bagi Haziq, ia cuma kisah untuk menakutkan budak-budak supaya tidak keluar malam. Dia memandang ke arah sawah dari jendela. Hujung sawah itu kelihatan jauh, samar ditelan cahaya senja yang semakin pudar. tak masuk akal, Katanya lagi, lebih kuat. Namun jauh di sudut hatinya, sesuatu bergerak, seperti benih resah yang mula bercambah. Malam turun dengan perlahan,
menyelubungi kampung dalam kegelapan yang tebal. Lampu rumah-rumah satu demi satu dipadamkan. Sunyi menyelubungi segalanya. Sunyi yang terlalu dalam. Kemudian, bunyi itu kedengaran. Tam, tam, tam. Bunyi berat dan perlahan, berirama, seperti alu menghentam lesung. Ia datang dari kejauhan, dari arah sawah. Bunyi itu tidak tergesa-gesa, seolah-olah tahu tiada siapa yang akan menghalangnya. Haziq duduk tegak di atas katil, jantungnya berdegup laju. Bunyi itu menusuk ke dalam dada, bergetar bersama denyut nadinya. Setiap tumbukan terasa dekat, terlalu dekat. Rasa ingin tahu dan sesuatu yang lebih gelap mula menguasainya. Haziq mencapai lampu suluh. Tangannya sedikit menggeletar. Dia membuka pintu rumah dan udara malam menyambutnya. Lembab, berat, dengan bau tanah basah dan padi yang hampir dituai. Langit diterangi cahaya bulan pucat. Bayang-bayang batang padi memanjang di tanah, seperti jari-jari hitam yang cuba mencapai kakinya. Bunyi tumbukan itu semakin jelas dengan setiap langkah. Thump, thump, thump. Ia seperti panggilan. Sawah di hadapannya kelihatan tidak berpenghujung. Angin malam berbisik, membawa suara-suara yang tidak dapat difahami. Namun, Haziq terus melangkah. Hujung sawah itu terasa seperti sempadan dunia. Di situlah padi tidak lagi tumbuh kemas, tanahnya lembap dan berlumpur, dipenuhi jejak-jejak yang tidak jelas. Bukan jejak kaki manusia, tetapi seperti kesan seretan sesuatu yang berat dan lama. Pondok kecil itu berdiri condong, disokong oleh tiang reput yang sudah hampir menyatu dengan tanah. Atap nipahnya berlubang, namun anehnya masih tegak, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya daripada runtuh. Bunyi tumbukan semakin kuat, tidak lagi bergema, tetapi hidup, seakan berdenyut bersama nadi Haziq. Lampu suluh di tangannya bergetar, cahayanya bergegar di dinding pondok, menampakkan bayang-bayang panjang yang tidak sekata. Bayang itu bergerak, walaupun bunyi telah terhenti. Haziq menelan air liur, nafasnya pendek-pendek. Dia merangkak, lututnya tenggelam dalam lumpur sejuk, tidak lagi peduli pada seluar atau kasut. Setiap inci kehadapan terasa seperti kesalahan yang tidak boleh ditarik balik. Bau sirih yang pahit dan tanah lama menusuk hidungnya, kuat dan memualkan. Dia mengintai melalui celah papan yang merekah. Pada saat itu, dunia seakan membeku. Bunyi cengkerik lenyap, angin terhenti. Yang tinggal hanyalah degupan jantungnya sendiri. Dan sesuatu yang lain, degupan yang lebih tua, lebih perlahan tetapi penuh kuasa. Di dalam pondok, wanita tua itu duduk membelakanginya. Tubuhnya bongkok seperti ranting mati yang dipaksa berdiri. Tangannya bergerak dengan irama yang teratur, menumbuk sesuatu di dalam lesung kayu yang telah retak dan berlumut. Setiap kali alu diangkat, terdengar bunyi tulang berkeriut, seolah-olah sendinya sudah lama haus. Sarung yang dipakainya pudar warnanya, namun bersih, terlalu bersih untuk pondok setua itu. Kebayanya berkancing kemas, kainnya tidak koyak, seolah-olah masa tidak pernah menyentuhnya. Rambutnya panjang hingga ke pinggang, putih kekuningan, kusut, tetapi disikat ke belakang dan disimpul longgar. Dari celah rambut itu, kelihatan kulit kepala yang kelabu, nipis, hampir lut cahaya. Di dalam lesung, Haziq nampak sesuatu yang membuat perutnya menggeletar. Sirih, banyak sirih. Ada yang kering, ada yang masih hijau, ada yang kelihatan seperti baru dipetik. Setiap tumbukan mengeluarkan bunyi basah, pekat, seperti daging dihancurkan. Kemudian, tanpa sebarang amaran,
alu itu berhenti di udara dan wanita itu tidak bergerak. Kesunyian jatuh seperti kain kafan. Tangan bertulang itu terhulur, jarinya panjang, kuku hitam melengkung seperti cakar yang diasah berabad lamanya. Udara di sekeliling menjadi berat, sukar bernafas, seolah-olah sawah itu sendiri sedang menutup rapat-rapat pintu keluar. Haziq ingin lari, ingin menjerit, ingin menolak semua ini sebagai mimpi buruk, tetapi kakinya tidak bergerak. Dalam mata kosong itu, dia nampak bayangan dirinya sendiri, bukan seperti sekarang, tetapi tua, bongkok, duduk di hadapan lesung, menumbuk sirih di bawah cahaya bulan. Sawah berdesir perlahan, seperti bernafas lega. Haziq telah sampai ke hujung sawah, dan apabila tangannya disentuh, tiada lagi jalan pulang. Suara itu tidak keluar dari mulutnya. Ia bergema terus di dalam kepala Haziq, berlapis, bertindih, seolah-olah bukan satu suara, tetapi banyak suara yang bercakap serentak. Ada suara neneknya di situ, ada suara perempuan lain, ada suara kanak-kanak yang menangis perlahan. Sirih di dalam poketnya membara, panasnya menjalar ke paha, ke perut, ke dada. Nota kecil itu terasa berat, seolah-olah berdenyut bersama bunyi tumbukan yang kini hanya wujud dalam fikirannya. Kenangan meluru masuk tanpa izin. Neneknya duduk di serambi rumah, menumbuk sirih sambil berpesan, "Kalau dengar bunyi dari sawah, jangan jawab, jangan pandang, jangan pergi." Dan Haziq teringat satu perkara yang selama ini dianggap remeh. Neneknya tidak pernah menyebut nama nenek kebayan dengan nada takut. Nada neneknya selalu seperti sedang memohon. Air mata mengalir tanpa dia sedari. Nota itu bukan larangan. Ia adalah pengakuan. Nenek kebayan bukan satu makhluk yang datang dan pergi. Dia adalah penjaga warisan, roh tua yang terikat pada darah dan janji. Setiap generasi, seorang akan dipanggil, bukan secara paksa, tetapi melalui rasa ingin tahu, melalui keingkaran, melalui keyakinan bahawa dunia lama sudah mati. Sirih itu bukan umpan. Ia adalah tanda bahawa Haziq telah dipilih. Wanita itu bangun perlahan-lahan. Tubuhnya kelihatan lebih tinggi daripada tadi. Tulangnya berbunyi setiap kali bergerak. Di belakangnya, bayang-bayang memanjang dan bercabang, tidak lagi menyerupai manusia. Lesung di lantai mula bergetar sendiri. Sirih-sirih di dalamnya bergerak, berputar seperti hidup. "Kamu bawa kunci," suara itu berbisik lagi. "Kamu buka pintu." Haziq sedar neneknya selama ini menanggung beban itu seorang diri. Menumbuk sirih bukan kerana suka, tetapi kerana menangguh masa, menangguh pemanggilan. Dan kini masa itu sudah tamat. Tangan bertulang itu terhulur, jarinya panjang, kuku hitam melengkung seperti cakar yang diasah berabad lamanya. Udara di sekeliling menjadi berat, sukar bernafas, seolah-olah sawah itu sendiri sedang menutup rapat-rapat pintu keluar. Haziq ingin lari, ingin menjerit, ingin menolak semua ini sebagai mimpi buruk, tetapi kakinya tidak bergerak. Dalam mata kosong itu, dia nampak bayangan dirinya sendiri, bukan seperti sekarang, tetapi tua, bongkok, duduk di hadapan lesung, menumbuk sirih di bawah cahaya bulan. Sawah berdesir perlahan, seperti bernafas lega. Haziq telah sampai ke hujung sawah, dan apabila tangannya disentuh, tiada lagi
jalan pulang.